dalam masa ni saya bagi kan? Baca betul. Jadi maknanya mungkin soalannya berkisar atau base-nya daripada kes itu. Tapi saya bukan bertanya direct dari kes itu. Biasanya gitu. Sebab ini perlu. So yang saya harapkan you boleh faham betul tentang kes ini. Benda saja yang dekat dalam tu faham. Dan lepas itu soalannya akan mungkin lain tapi base-nya kes ini ya. Saya rasa anda semua fahamkan Asia final exam pun ada kes kan. Yes, Mason. Macam tu lah. Tengok kes tu macam mana saya ulang soalannya ya. Jadi soalannya tak semestinya direct. Apa Dora Sami buat? Tak ada. Dia tak ada buku soalan macam ni saya ya. So yang penting saya ingatkan kepada pemula yang belum lagi perform ya. Yang penting tak semestinya ya, kalau orang tanya soalan mesti boleh jawab. Tapi macam mana you jawab, itu yang saya nak tengok sebenarnya. Tak semestinya kita tahu 100% benda dalam dunia ni. See? Tapi how you handle that question, itu yang saya nak tengok. Sama juga dekat exam pun macam tu juga. Kalau you tak tahu pun dia boleh jawab juga. Itu je the art yang itu. And you can acquire, you mana-mana pun nanti. You akan laku kat mana. Itu yang saya buat. Preparing you to be laku, not to be lucky. I want you to be laku, not lucky. Faham Itu skill yang kita perlu ada apabila kita graduate nanti. Saya nak kalau orang tu kata saya pernah jadi student pada Dr. Hayati, you ada satu trademark yang you kena bawa. Itu saya nak tunjuk. So that's how saya punya intention ya. Okay, so we call it a day. Ada seorang, saya tahu. Saya harap besok janganlah banyak bising kat belakang tu. Orang kat depan ni, tahu tak? Saya dah cakap yang kita paparkan di sini semua sekali ni information. Semua kumpulan saya percaya buat research masing-masing. They have worked so hard. And yang dia buat tu semua sekali tu, silap dia punya information kat sini tu keluar exam tau. Because research dia orang buat betul-betul. Semua kumpulan macam tu. Jadi tumpukan perhatian. Jadi ada benda yang baru kadang-kadang tak sempat saya nak cakap dalam bilik kuliah. Jadi you all sendiri cari. That's the way to learn, we share. Inilah namanya knowledge management kan. Jadi kalau you tak dengar, mungkinlah you akan kurang example, kurang pengolahan ya, sebab tak cukup ingredient. Nak masak tak cukup rencah. Jadi kalau masak mi tak cukup rencah, orang kata mi pekak, mi saja. Boleh makan tapi kurang sedap lah. Orang lain ada letak macam-macam, ada sotong, ada daging ayam semua. Macam tu lebih sedap. Jadi tumpukan perhatian. Saya tahu you rasa macam berat ya, tapi itulah dia kalau kita nak belajar, we have to learn to listen. Boleh? Boleh. Okay, good night. Assalamualaikum. Dan saya minta mana